Komposisi penduduk berusia 60 tahun dan ke atas diunjur meningkat kepada 17.3% menjelang 2040. Malaysia yang kini dilihat menuju ke arah negara menua perlu memberi fokus kepada pembentukan polisi yang lebih holistik. Apa yang paling membimbangkan adalah apabila kadar usia warga emas itu semakin meningkat. Satu. Kedua, kadar kelahiran itu semakin sedikit. Ini perkara-perkara yang akan mempercepatkan Malaysia menjadi negara tua. Satu perkara yang boleh saya anggap sebagai krisis. Jadi Assalamualaikum, saya Sarah Syakina binti Muhammad Jalani dengan nombor matriks D22-11-1101751. Saya merupakan pelajar ET16 ISMP Sains. Saya Nurul Syahidah binti Idris bernombor matrik D22-11-1101760 dari ET16 ISMP Sains. Saya Ewin Anak Lelaki Iwan bernombor matrik D20231078813 merupakan pelajar semester 4 ISMP Kimia. Hai, nama saya Ahmad Faiz Rizwan Bizambri bernombor matrik D20231078828 merupakan pelajar ISMP Kimia semester 4. Saya Erika Lili Perin dengan nombor matrik 20231106 dari Fakulti Mita. Apa perkara paling penting untuk menjamin kesejahteraan dan kesihatan warga tua di daerah? Yang paling penting sekali ialah dekat warga Tanjung Malim ni ialah orang kata keluarga lah. Sebab kita dekat Tanjung Malim, kita tak ada tekanan macam orang kata persekitaran. Yang jalan sesak lah, nak keluar rumah pun rasa macam stres apa. Untuk Puan Ana untuk mendapatkan rawatan kesihatan di kawasan Mualim. Saya rasa tak susah lah, senang je sebab rumah kita pun dekat dengan hospital. Bila-bila kalau perlu boleh dah pergi hospital. Harga saya tu cukup sebab mereka memberi perhatian yang sangat baik. Kalau menunggu lama tu ya. So, soalan pertama kami, apakah perubahan yang Pak Cik rasa, perubahan fizikal lah ataupun perubahan kesihatan yang paling ketara dalam masa 2-3 tahun ke belakang? Maksudnya ada sakit yang tiba datang sakit. 2-3 tahun ke belakang ni nak kata sakit tu tak ada. Sihat. Tetapi dari segi orang kata performance lah, body performance kita kan. At least kalau dulu, kalau Pak Cik boleh memandu lebih kurang kata 6 jam non-stop. Sekarang ni 2 jam pun, 3 jam pun dah rasa ngantuk lah, rasa letih lah kan. Yes. Okey, kadang-kadang dari segi lain tu rasanya belum lagi lah setakat ni kan. Belum tak ada kerja manis ke. Ada pandangan Pak Cik kan. So, senang ke susah nak dapat rawatan perubatan atau rawatan kesihatan di kawasan Mualim ni? Rawatan perubatan dia bergantung kepada kita punya jenis penyakit lah. Tapi dengan boleh dikatakan sebagai sukar jugalah kan. At least kalau kita nak dapatkan rawatan, contohlah kalau Cik nak buat ujian darah kan. At least mengambil, kalau di macam hospital kawasan sini mengambil masa dalam 2 minggu baru nak dapat result. Kan macam kata nak pergi buat ujian darah.
So 2 minggu boleh dapat result kan. Okey, bagi yang mampu tu maybe mungkinlah boleh pergi dekat swasta dekat kan. Tapi kalau bagi yang orang yang tak mampu macam orang kampung kan, kalau umur pun 50 tapi dah macam 60. Yang pertama, apakah perubahan fizikal atau kesihatan yang paling ketara Wan alami sejak beberapa tahun kebelakangan ini? Yang utama, badan menjadi lebih gemuk lah. Put on weight. Put on weight. Itu best lah, kira sudah lebih daripada tahap yang patut ada. Umur 50 lebih tu sudah mula lah. Dan bila dah bersara lagi lah. Nampak? Itu masalah utama. Nombor 2, setakat ini tiada sebarang penyakit macam kencing manis ke, diabetik ke, kolesterol, pressure, high blood pressure, darah tinggi, itu semua tak ada. Tapi masalah utama saya sakit lutut. Ini yang ganti pergi mana-mana pun bawah sebab apa, sakit lutut. Ini ubat sapu lah. Dekat farmasi adalah ubat ni? Ini dari hospital. Ini dari hospital KK Tanjung Malim. Ini mana-mana kita pergi, ini dari Thailand. So pergi mana-mana belilah ubat sapu sebab sakit lutut kan. Kesan lah nanti. Dia reda lah. Reda. Kalau sapu-sapu ni boleh tidur lama sikit lah, berdiri buat kerja. Lagi satu yang nanti selalu sediakan, ini saya punya apa untuk sakit lutut, knee guard, untuk memberi support lah.